Assalamualaikum. Baiklah, untuk produk kami akan memperkenalkan ada Chili Chair. Jadi Chili Chair ni adalah satu kursi healing yang telah diinovasikan oleh kami, di mana latar belakang untuk projek ni, kami melihat kepada persekitaran seseorang aktiviti seperti mereka tiada tempat meletak barang, tiada tempat untuk berteduh, tiada tempat untuk cas alat elektronik dan sebagainya. Oleh itu, kami memperkenalkan kursi yang di mana terdapatnya pelbagai feature atau inovasi yang menarik untuk anda semua. Jadi apakah inovasi tersebut? Kita boleh tengok pada next slide seterusnya. Saya akan meneruskan dengan bahagian penyertaan masalah. Penyertaan masalah ada 5. Yang pertama, keselesaan yang terhad. Seperti kita lihat kursi ini mempunyai keselesaan yang kurang tepat. Seperti contoh, padding yang nipis kan bila kita duduk tu boleh menyebabkan kita sakit leher. Yang kedua, tiada fitur relasi. Seperti kita lihat kursi ini, dia tak ada penyejuk atau sokongan untuk kursi ni. Lagi satu, dia hanya sekadar untuk duduk. Okey, yang ketiga, dia kurang ciri inovasi. Seperti contoh, kita lihat dia tak ada pop mini fan apa semua dan meja untuk kita letak makanan. Dia hanya sekadar untuk tempat letak air je. Okey, yang keempat, saiz dan mudah alih. Kita kena tengok setiap kursi kebanyakannya ada yang terlalu kecil, ada yang terlalu besar, ada yang sederhana. Ketahanan dan bahan. Seperti kita tengok kat mesin, kebanyakannya akan menggunakan kain yang mudah koyak. Seperti kursi ini, kadang-kadangnya dia bergantung kepada had berat. Had berat yang tertentu, kita sambung dengan yang seterusnya. Okay, baiklah, saya akan menerangkan tentang objektif projek. Yang pertama ialah reka bentuk dan inovasi. Mereka bentuk Chili Chair dengan ciri moden seperti kipas mudah alih, meja kecil serta payung kecil untuk berteduh. Yang kedua pula ialah penghasilan projek. Menghasilkan projek yang kukuh serta tahan lama dan juga sesuai untuk aktiviti lasak. Dan yang ketiga pula ialah ujian kebolehpasaran. Mendapatkan maklum balas pengguna daripada produk yang telah kami ciptakan. Contohnya membuat borang soal cerdik yang boleh diberi kepada masyarakat yang setempat untuk ujian kebolehpasaran. Ini saya akan membentangkan tentang infografik pelaksanaan produk. Pertama, pembincangan projek. Kami mengenal pasti apa yang punca masalah Chili Chair ni. Yang kedua, pemilihan idea produk. Pemilihan idea produk ni kami memilih menggunakan ciri inovasi unik seperti port USB, payung, jam digital dan lain-lain. Yang ketiga, perancangan produk. Perancangan produk ni kami menggunakan tiang aluminium untuk digunakan kepada Chili Chair ni. Yang keempat, pelaksanaan dan reka bentuk produk. Kami membuat Chili Chair ni berdasarkan inovasi seperti payung, high bag, jaring ruang penyimpanan, jam digital dan lain-lain. Yang kelima, menguji produk. Kami menguji produk berdasarkan keselesaan dan ketahanan produk tersebut berdasarkan maklum balas pengguna. Yang last sekali, produk tersedia. Produk berfungsi dan boleh berpotensi dijual ke pasaran. Kita lihat kepada pengiraan kos barangan kita yang kita beli secara borong, dayanya total harga hanya dalam RM57 saja. Lepas tu untuk kita punya harga produk kita hanya dalam RM65 saja, yang sesuai dan realistik dalam pasaran sekarang. Kepada produk inovasi dan fungsi dan maklumat dia. Untuk kita punya kursi ada high back bermaksud nak bagi keselesaan kepada pelanggan bila duduk atau sandar. Lepas tu kita ada kipas, USB kipas nak bagi untuk kita cas peralatan elektronik. Lepas tu keselesaan udara lebih segar. And then kita ada jam untuk nak lihat masa. Lepas tu kita ada meja untuk kita letak lebih banyak barangan. And then jaring kat bawah kursi tu untuk kita letak barangan lebihan juga. And then kita ada payung macam biasa untuk kita elakkan daripada sinar matahari terlalu kuat pancar kepada pelanggan. Dan impak dia, kita nak memberikan produk yang ergonomik
dan keselesaan yang penting untuk kita punya semua customer. Seterusnya kita nak memberikan idea yang baru kepada idea baru inovasi di dunia masa depan kita nanti, and then kita nak menjaga alam sekitar kita. Bagi bahagian rumusan, projek kerusi healing ni dapat dibangunkan sebagai kerusi yang ergonomik, tahan lasak dan juga mudah alih. Ia juga dilengkapi dengan ciri moden seperti port USB, kipas mini, payung peneduh dan ruang simpanan demi keselesaan pengguna. Produk ini juga berpotensi untuk menjadi asas kepada kajian lanjutan serta penghasilan produk untuk dipasarkan kepada pengguna. Untuk bahagian cadangan pula, bagi penambahbaikan untuk produk Cilincare, apa yang boleh ditingkatkan adalah daripada bahan seperti bahan yang lebih ringan dan juga bahan yang tahan karat. Sistem pengacasan berasaskan tenaga solar boleh juga ditingkatkan dan juga boleh diletakkan untuk mendapat kemudahan dan juga memberi kelebihan kepada pengguna untuk menjalani gaya hidup yang moden. Untuk bahagian ergonomik pula, apa yang perlu ditingkatkan adalah daripada bahagian keselesaan supaya pengguna dapat penggunaan yang sangat maksimal untuk digunakan sehari-harian. Terusnya dan akhir sekali, strategi pemasaran perlu dirancang untuk memperkenalkan Cilincare ke pasaran peralatan rekreasi tempatan. Akhir sekali, ini adalah gambar produk kami yang telah kami buat, dan jika anda sudah melihat, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.